Di mana Nabi SAW berseorangan, seorang diri. Waktu terima Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, menjadi rasul. Jibril kata, wahai Muhammad, kamu Rasulullah, sampaikan wahyu dan ajaran ini, bahawasanya di dalam alam ini la ilaha illallah, seorang-seorang Nabi. Nak abang kat siapa? Nak bagi faham siapa? Nak bagi faham macam mana? Rasulullah. Yang ni yang Nabi bawa seorang diri. Bila Nabi pi Isra' Mi'raj, Nabi kena turun cerita. Zaman hanya ada kuda, Nabi boleh pi 1000 kilo, pi balik 2000 kilo lebih, naik langit sampai 7 langit. Langit pula ketebalan dia, langit tuan-tuan, langit. Bumi ni baru seketui pasyak. Bumi ni punya luas langit, Nabi pi patah balik turun sebelum subuh sampai nak cerita macam mana wahyu ni. Kita faham kan? Susah Rasulullah nak cerita.